hukum haram. Contohnya saya bagi contoh lah untuk jelas untuk nampak mudah. Kalau kata kita mencerai ataupun suami yang menceraikan isteri dalam keadaan isteri haid atau dalam keadaan isteri nifas, duk kat duk kan, apa? Okey, kita akan mulakan sebentar lagi. Okey, minta maaf ya, saya minta sekali lagi. Okey, kita tengok dari jauh sebab anak-anak kita ni sebenarnya dia okey. Kemudian ada lagi hadiah iringan. Kemudian kita ada lagi hadiah-hadiah sagu hati. Kemudian kita ada lagi dogi. Macam-macam orang dapat. Jadi masuk. Dekat kaunter tadi ada hadiah yang menanti anda. Lumayan lah bang. Sila bang. Cantik abang hantar. Cantik bang. Sila. Kameraman seorang. Kong kameraman 3 wajib. Itu dia anak muda kita. Sedang mempersembahkan seni tari silat solo. Semua kita saksikan. Tak apa, sabar sikit saja sabar, tak ada masalah. Bukan tak boleh tarik lah, panas lah. Bagi semangat sikit, bagi tepukan sikit untuk musuh kita, bagi tepukan sikit. Tadi dia cantik. Macam tuang ni kan? 1. Okey baik, peserta yang ketiga kita berasal dari bagian Serai mungkin. Ada mungkin ya? Okey baik, dalam kiraan 3, 2, 1, mulai. Oi, yang ni nampak profesional ni, tinggi tu. Buat tingkat 2 lah. Ada pengalaman. Oh, tangan kiri dia banyak sikit. Coba tepuk sikit. Okey. Tak kalah. Okey. 1. Saya terpaku. Sampai terlupa tengok maksud. Wah, terima kasih. Baik, minta kepada Puan Hati binti. Okey. Dia sebab tu atas tar, dia sangkut. Mana kita buat atas simen, mulai. Tarikan yang pertama. Yang kedua. 90 darjah. Hebat. Perusahaan. 5,
kuat sangat sebab di bawah. Bukan sekadar minum, bantu Mungkin bantu sendiri. Bantu sendiri. Bantu tak sedap ni. Kita bantu semua. Kepulauan sahaja lagi. Ui, nampak dia susah tak pula. Kita sekarang Boleh tak? Mantap lah. tak jatuh. Lift. Kata tumpah tak tumpah gaya menang lah. Jaga abang, saya tak risau kawan tu. Tengah abang ke mana. Baik, minta sedang kepada Muhammad Rafi. Rafi ke? Muhammad Rafi Hamzah ke dia sebut? Minta Cik Mahathir untuk stand by. Cik Mahathir stand by. Bergerak mengikut rentang. Ya. Okey. Muka mesti mau serius ha. Oh, mui. Oi. Buka mangga. Buka perutau. Sekarang 180 darjah. Tarikan 3 lagi. Okey, stand by yang terakhir iaitu Puan Salimah. 2, 1. Mula. Lagu tak nak. Sabar. Tarikan penuh bergaya. Ini peserta terakhir, jangan risau. Lepas ni kita akan ada taklimat daripada pihak orkestra. InsyaAllah. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih diucapkan. Dan memerlukan sejumlah duit yang besar untuk operation ke apa semua. Iaitu dipersilakan Muhammad Safwan bin Jasmin. Silakan. Ada ke? Ada. Silakan bang. Seterusnya saya ingin menjemput Encik Muhammad Baihaqi bin Ridwan. Ada ke? Sanggup hati ya, tak apa. Sanggup hati pun tak dapat. Saya nak uji hati. Jadi kita yang boleh main. Okey. Silakan seterusnya Encik Baihaqi. Encik Baihaqi ada ke? Seterusnya Puan Rohana binti Omar. Juara kita akan sebut yang pertama nanti Okey, ni kita sebut daripada bawah dulu. Naik ke atas. Okey, Datuk Puan Rohana nombor 8. Puan Rohana binti Omar. Seterusnya Encik Mahathir bin Mahmud. Encik Mahathir bin Muhammad. Encik Mahathir. Silakan. Yang ke-6 Puan Hasni binti Yusof. Tempat kelima iaitu Puan Salimah binti Taufik. Seterusnya Encik Wazir bin Yaakob. Okey, ada dah. Okey. Hadiah. Mengumpat. Encik Wazir dapat mengumpat. Baik. Baik, kita pergi ke tempat yang ketiga. Tempat yang keempat ni, tempat yang keempat ialah Puan Fitrah binti Mat. Puan Fitrah binti Mat ada tak? Ada? Ada. Jangan berlari, ditutar tu. Ada. Baik, tahniah diucapkan.
Bagi tempat ketiga, kita akan serahkan hadiah kepada Cik Haris bin Zulkifli. Ada tak? Cik Haris bin Zulkifli. Di manakah Cik Haris? Hanif bin Zulkifli. Hanif bin Zulkifli. Hanif bin Zulkifli. Salah tulis dah tu. Baik, untuk tempat yang kedua. Tempat kedua kita akan serahkan kepada Encik Muhammad Adri bin Muhammad Aziz. Encik Muhammad Adri bin Muhammad Aziz, ada tak? Tempat kedua ada? Okey. Silakan bang, silakan. Wali kena nombor satu dia. Tapi dia minta yang paling tak tumpah lagi. Silakan. Baik, saya akan mengumumkan juara sebentar lagi. Tapi saya nak minta tepukan, boleh ya? Untuk juara kita tepuk ramai-ramai ya? Boleh ya? Okey, ini tempat kedua. Encik Muhammad Adri bin Muhammad Aziz. Kita tanya mengucapkan. Baik, tempat pertama. Bersiap saja. Juara bagi pertandingan rally tarik ialah Muhammad Rafi Hamzah. Encik Muhammad Rafi Hamzah. Mana dia? Balik awak. Tadi saya nampak dekat kau ni. Encik Muhammad Rafi. Ada salah kan. Terima kasih sekali lagi boleh Encik Muhammad Rafi. Baik, itu saja untuk dengan tarik. Tadi saya mengucapkan kepada semua pemenang. Semua pemenang bersama saya. Baik, seterusnya iaitu Muhammad Azaim. Ada tak Muhammad Azaim? Muhammad Azaim ada tak? Ada. Mari cepat. Seterusnya iaitu Marsha. Okey. Seterusnya adik Nur Hanania Aulia. Mana adik Hanania Aulia? Seterusnya Nur Hafizah Imani. Nur Hafizah Imani mana? Ni mana? Seterusnya Putri Nur Medina. Putri Nur Medina ada tak? Mana Putri Nur Medina? Yes. Ada tak Putri Nur Medina?